tolong peringat adik-beradik saudara mara mak bapak kita tu, jangan ambil hak orang lain, terutama orang Melayu. Perangai dia curi harta faraid nombor 1 dalam Malaysia, termasuklah Jawa dan Banjar. Siapa yang curi harta orang lain walaupun 1 jengkai, maka dikubur lagi dia akan kena, bukan di akhirat ni, akhirat nanti teruk lah. Dikubur lagi dia akan disiksa dengan dihempap dengan 7 lapisan bumi tanpa henti. 1 jengkai lah. Ni hang curi tanah orang sampai separuh bukit. Lepas tu hang mati, hang tinggal harta tu bagi dekat bini, bini makan, anak-anak makan, seluruh ahli keluarga makan benda yang haram. Depa tak berdosa, depa tak tahu. Tapi rupanya depa makan, hang tanggung. Depa makan, hang tanggung. Rupa-rupanya di alam barzah dia menjadi satu lubang-lubang atau jurang-jurang daripada api neraka, sedang pintu neraka dibuka untuk dia tahu dah itu hang punya destination.